Jom pergi berbuka puasa dengan harga tak sampai RM50 pun untuk satu pack. Sekali ni Lina nak bawa korang pergi cari makanan berbuka puasa dekat area Iskandar Puteri, Johor Bahru. Sebenarnya ramai lagi orang JB dengan orang Singapura yang tak tahu the warung kita ni dah dapat sijil halal tau. Tahun ni Lina tak nak lepaskan peluang untuk berbuka puasa dekat sini sebab kali ni hanya dengan RM42 kita boleh makan macam-macam. Selain masakan kampung Melayu kita, ada juga disediakan live station. Kita boleh ambil apam balik, lempeng, mi goreng kawar panas-panas tau. Live station ni diorang masak secara live depan mata kita. Sambil berbuka puasa, sambil menimba pahala dekat sini, korang boleh bawa your own kuih-kuih untuk diinfakkan. Yang ini ruang favourite Lina sebab dekat sini ada banyak ulam-ulam dan sambal yang disediakan. Untuk air pula free flow, tak kisah korang nak ambil berapa kali pun. Lauk pauk dekat sini memang sedap, pedas dan ikut teka orang Nogori tau. Okey, yang specialnya bila berbuka puasa dekat the warung kita ni, dalam package 42++ ni, semua sajian yang disediakan kita boleh pilih nak ambil semua ataupun 1, 2, 3 atau 4 sahaja. Untuk kategori masak lemak saja ada 4 hingga 5 jenis tau. Daging salad, ada telur itik masak lemak, ada siput sedut. Seriously ada banyak. Nak ambil semua tu pun tak apa. Asam pedas ada, ayam masak belado. Memang banyak. Kalau nak sebut satu-satu memang tak cukup masa. Korang tengok je gambar yang Lina share dengan korang ni. Yang mana dekat area JB tu, kalau korang skeptikal berbaloi ke tak datang jauh-jauh ke Iskandar Puteri ni, seriously berbaloi. Servis dekat sini pun A+. Makanan sedap, pedas, memang 100% ikut teka orang Nogori. Jangan lupa save video ni and berbuka puasa dekat sini nanti. Okay, thank you for watching. Bye.